السلام عليكم جميعا. نلتقي مرة أخرى في بلاغة فايبس في الحلقة المكملة من سلسلة الكناية الجزء الثالث. تنقسم الكناية إلى 3 الأنواع: كناية عن الصفة، كناية عن الموصوف، كناية عن النسبة. تعرفنا سابقا على مقدمة الكناية والكناية عن الصفات. اليوم سنواصل شرح كناية عن الموصوف. دون إطالة دعونا نبدأ، وقبل ذلك لا تنسوا متابعتنا. Apa itu kinayah anil mausuf? Kinayah anil mausuf ialah kiasan yang berkaitan dengan objek tapi dengan menggunakan perkataan lain. Mari kita lihat contoh supaya lebih faham. Contoh yang pertama, surah Al-Qalam ayat 48. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hudi idh nada wa huwa makzum. Ayat yang menunjukkan kiasan objek di sini ialah sahibil hud, menunjukkan kepada orang yang ditelan oleh ikan hud. Orang yang ditelan oleh ikan hud ialah Nabi Yunus. Contoh lain, hum sukanul khayam, mereka adalah penghuni kemah. Maksud sebenar sememangnya penghuni kemah, tapi kiasannya ingin ditujukan kepada orang Badui, merupakan orang Arab yang hidupnya berpindah randah. Disebabkan itu mereka tinggal dalam kemah. Lawannya ialah kaum Hadari, iaitu orang-orang yang tinggal menetap di bandar. Contoh lain pula ada di dalam Al-Quran, surah Al-Qamar ayat yang ke-13. Hamalnahu ala zati alwahim wa dusur. Zati alwahim wa dusur menunjukkan kepada kepingan kayu dan dipaku, menunjukkan kepada safinah, iaitu kapal. Ayat ini berkaitan dengan peristiwa Nabi Nuh dan bahteranya. Mari kita lihat kepada contoh-contoh lain pula. Kaifa alhu wa fi ra'si nadhir. Ayat yang menunjukkan kiasan objek di sini ialah ra'si nadhir, bermaksud peringatan yang memenuhi kepala, iaitu uban. Bagaimana aku boleh bersukaria sedangkan peringatan penuh di kepalaku, iaitu uban-uban menunjukkan yang seseorang itu sudah tua. Terusnya, uhibbu lughatal dad, bermaksud saya suka bahasa Arab. Kenapa lughatul dad menunjukkan kepada bahasa Arab? Kerana huruf hijaiyah dad tidak terdapat dalam sebutan bahasa lain. Ibnatul Yam tusiru fil bahr, perkataan yang menunjukkan kinayah anil mausuf. Ibnatul Yam, cuba teka, ia menunjukkan kinayah anil mausuf tentang apa? Tubu ijabatikum fi ta'liqat. Ila liqa.